Mana tiket ni? Alamak, dah lambat. Papa. Siap. Papa, tengok ni. Wah. Cantik. Papa, jomlah warna. Tengoklah ni. Ada ni. Kejap. Ya, saya dah nak gerak ni. Ya, saya gerak sekarang. Nanti kita main ya. Papa nak pergi ke... Tak nak kawan Papa. Je. Oma, Hana. Nanti kita main sama-sama ya. Papa minta maaf. Papa sayang Oma Hana. Muah. Papa, dah lambat ni. Papa sayang Oma Hana tau. Cepat. Nanti terlepas flight. Oma, Hana, Papa pergi kerja tau. Oma, Hana, Papa panggil tadi. Kenapa tak jawab? Tak nak kawan Papa. Asyik kerja je. Papa tak sayang kita. Papa bekerja untuk kita hidup selesa. Papa sentiasa sayang kita. Papa sediakan rumah selesa. Papa belikan pakaian kita. Makan, minum, Omar, Hana, Papa jaga. Sebab tu Papa kena kerja. Sebab Papa sayang kita. Lamanya Papa kerja. Mama, bila Papa nak balik? Papa tak balik malam ni sayang. Tak balik? Papa kan outstation. Papa sayang Oma Hana. Muah. Papa sayang Oma Hana tau. Papa sayang Oma Hana. Papa. Hana rindu Papa. Nak Papa. Kalau rindu, peluklah baju ni. Papa tinggalkan untuk Hana. Papa call. Assalamualaikum. Halo, tengah buat apa tu? Waalaikumsalam. Papa, ada orang rindu kat Papa ni. Papa. Bila Papa nak balik? Papa, baliklah. Esok Papa balik ya sayang? Papa dah makan? Belum lagi. Papa nak tahu tak? Oma, Hana, bangun. Papa balik hari ni. Yeay! Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas sami'ul alim. Semoga Allah lindungi Papa sentiasa. Nak balik rumah jumpa semua. Tak sabar nak jumpa keluarga. Allah! Kenapa tak dapat ni? Papa mana? Bila Papa nak balik? Patutnya dah sampai ni. Auzubillahi minasyaitanirrajim.
Alhamdulillah. Kek dah siap. Wah, nanti mesti Papa suka kan? Ha, ha, ha. Mestilah Papa suka. InsyaAllah. Mama lupa pula nak letak buah. Papa suka buah. Allahu Akbar. Kek. 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 Ish. Macam mana ni? Bahan semua habis. Mama gembiralah Kerana kami ada. boleh tolong Mama. Mari buat semula. Ha, terima kasih sayang Mama. Sama-sama. Mama nak buat apa ni? Mama nak buat kek baru. Tapi bahan tak cukup. Yang ada pun buah je. Buah? Macam mana kalau buah potong bentuk kek? Kek buah. Mama, apa kata kita buat kek buah? Kek buah? Potong buah bentuk kek. Wah, bijaknya anak Mama. Terima kasih, Oma. Sama-sama. Satu potong buah. Zap, 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 zap. Dua susun buah. Tiga hias buah. Potong susun hias buah. Wah! Mama, kalau tambah buah lain, mesti lagi cantik. Tambah lagi? Kalau macam tu, jom ambil buah di kebun sama-sama. Yeay! Oma ambil mangga. Hana ambil beri. Ambil sama-sama. Alhamdulillah seronoknya. Jom kita hias. Bentuk hati. Bintang. Hati. Bintang. Letak. Letak lagi. Ya! Mama, tengok ni. Tengok ni. Kek dah siap. Wah, cantiknya kek Oma Hana buat. Assalamualaikum. Oma Hana, kemas. Kemas. Okey. Cepat, cepat, cepat. Papa dah balik. Hah? Kejutan. Selamat Hari Lahir, Papa. Wah! Bismillah. Ya Allah, sedapnya kek buah ni. Kak cantik. Hiasan pun cantik. Siapa yang buat? Terima kasih, sayang semua. Jom baca doa untuk keluarga kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Setiap barangan dan harta yang kita ada di dunia akan menjadi saksi kita jawapan di akhirat sana. Kita dapat dari mana, belanjakan ke mana, semuanya Allah akan tanya. Dermalah selagi masih elok, Ribelah selagi boleh elok, simpanlah yang kita masih guna, buanglah yang dah tak boleh guna. Yang ni elok lagi ni. Kita kasih Kak Mohsen. Ha? Dia kan selalu travel. Okey juga tu. Tu Mohsen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, panjang umur. Mohsen, sini jap. Meh. Abang Omar dulu. Hana nak tengok bingo. Kan dah tengok. Bagilah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Sama-sama. Sama-sama. Hati-hati. Kejaplah. Yang mana ni? Ayah. Kenapa? TV rosak. Buat takut atuk je. Tak rosak ni. Selalu boleh ni. Apa dah jadi ni? TV dah rosak, Papa. Rosak? Dah banyak kali repair dah tu. Tak boleh nak buat apa dah. Buang je lah. Dah sampai masa tukar TV baru. Betul ni, confirm? Buang. Papa nak buang kat mana tu? Papa nak hantar ke pusat kita semula. Aduh. Kenapa tak buang dekat situ? E-waste tak boleh buang merata-rata. E-waste? Apa tu? E-waste tu adalah sampah elektronik, barang elektrik yang dah rosak, Mesin basuh, radio, peti ais, Kipas angin dan TV atok. E-waste ni tak boleh buang macam sampah biasa. Ada banyak komponen berbahaya. Kita nak nanti air beracun. Kita nak Makanan pun beracun. Kita nak buang e-waste merata. Kita nak buang e-waste merata. Sebab tu kita buang e-waste di pusat-pusat yang berdaftar. Semua di sekitar semula. Selamatkan alam sekitar. Dah siap. Nanti barang-barang ni semua boleh jadi barang baru. Mana TV? Dah masuk truk? Buat apa? Kita semula? Kenapa buang? Tu kan ayah punya. Kamu ni pandai-pandai je. Maaf ayah. Saya ingatkan dah tak boleh guna. Mana ada. Semua barang ayah, ayah jaga. Ayah guna. Ayah nak saya tolong? Tak payah. Apa nak buat ni? Atuk marah. Itulah siapa suruh nak tengok bingo. Abang Omar ni. Omar, Hana, kalau kita dah buat salah, kita kena... Minta maaf. Jom. Atuk. Kami minta maaf. Kami tak sengaja rosakkan TV Atuk. Maaf, Atuk.
Ana tahu tak kenapa Atuk sayang sangat dengan TV ni? Tak tahu. TV ni papa kamu yang belikan. Masa tu Atuk tak mampu nak belikan macam-macam. Tapi Allah tu maha kaya. Allah kurniakan Atuk anak yang rajin. Kejap. Wah, syok betul kalau ada satu ni kat rumah, kan? Kan? Kita boleh tengok bola sama-sama. Wrestling sama-sama. Berita semua. Seronok juga tu. Best kan ayah kan? Kalau ada satu kat rumah ni, mestilah. Jom balik. Dah lewat dah ni. Atuk tak tahu pun. Masa tu, rupa-rupanya lepas je habis sekolah, papa kamu pergi kerja. Nak belon? Nak belon. Alamak. Sorry. Apa ni? Gambar lain dapat lain. Sayur mana sayur? Maaf ni. Cik. Allah. Apa yang pecah tu? Separuh je. Gaji tak ada. Kena potong. Bayar balik. Maafkan saya. Alhamdulillah ya Allah. Inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. Setiap barangan dan harta yang kita ada di dunia akan menjadi saksi kita. Jawapan di akhirat sana. Kita dapat dari mana, belanjakan ke mana, semuanya Allah akan tanya. Sekejap, tunggu dulu. Allahu Akbar. Apa ni? Ini untuk ayah. Alhamdulillah. Berat ni kamu. Masa gembira, masa sunyi, masa sedih, masa kamu semua tak ada, TV ni lah yang temankan Atuk. Jom ayah, kita cuba betulkan sama-sama ya. Terbelah selagi masih elok. Dibelah selagi boleh elok. Simpanlah yang kita masih guna. Buanglah yang tak boleh guna. Ayah, tak apa ayah. Nanti saya ganti baru. Atuk janganlah sedih. Op, sini sikit. Okey. Terima kasih selamatkan bumi kita. Selamatkan bumi? Bila kita semula e-waste, bumi selamat daripada pencemaran. Logam seperti emas, perak dan tembaga pun dapat dikita semula supaya kita tak perlu cari gali yang baru. Dan adik-adiklah penyelamat tu. Bye. Banyak jasa dia dekat Atuk. TV Atuk akan tetap berjasa.
Jom kita cari jimat baru. Kali ni ayah nak yang skrin lengkung tu tau. Yang ada ayah tengok ikan hari tu. Cantik. Uma, Hana. Besok bekalan air tak ada. Kita kena jimat air. Kalau tak, nanti air habis. Ha? Mari cuba bayangkan jika air sudah habis. Kita tak boleh mandi dan tak boleh gosok gigi. Tak nak. Kalau tak nak air habis, kenalah jimat air. Allah pun suka orang yang berjimat. Bila kita jimat air, itu tanda kita syukur dengan nikmat yang Allah beri. Oh. Sekarang masa untuk tidur. Okey, Mama. Selamat malam. Abang Omar. Ha? Kan Mama dah cakap kita kena jimat air. Alah, kalau jimat air, tak boleh main macam ni. Ha? Air dah habis. Hana! Air habis. Ha? Ha. Mama. Air dah habis. Macam mana ni? Hana belum mandi lagi. Hana belum boros gigi. Jangan risau. Mama ada simpan air. Mari kita semua sama-sama jimat air. Dunia penuh saja. Lepas itu tutup air. Dah wangi. Tengok-tengok ni Mama, kami sudah tak ada air. Hebatnya anak Mama, pandai sungguh kumpul air. Jom semua jimat air bersama. Bersyukurlah dengan rezeki Allah. Abang Omar, tutuplah air. Nanti air habis. Alah, tak apa. Kan kita dah jimat air tadi. Mesti air banyak lagi. Oh, yelah. Uma, Hana, jom makan. Okey, Mama. Kenapa Abang Omar? Air habislah. Tapi, kita ada tak ada air hujan kan? Haalah. Mana air hujan? Mama guna air hujan untuk cuci baju. Kenapa ni? Macam mana ini Mama? Air sudah tiada. Habislah kita. Macam mana nak mandi? Macam mana ini Mama? Air sudah tiada. Habislah kita. Jadi busuk. Macam mana ni? Air hujan habis. Air tong pun habis. Habislah. Tak boleh mandi. Tak boleh boros gigi. Busuklah kita. Tapi, Uma Hana jimat air kan? Maaf Mama. Oma lupa tutup air tadi. Hana pun.
Tu lori tangki air. Ha? Kita boleh ambil air dari situ. Yeay! Alhamdulillah! Ingat, kita kena jimat air tau. Allah pun suka orang yang berjimat. InsyaAllah, lepas ni Omar akan jimat air. Hana pun. Mari kita jimat air, tanda kita syukur kepada Allah. Marilah sama-sama. Mari kita jimat air, tanda kita syukur kepada Allah sama-sama. Alhamdulillah. Ahar, Kapten Omar, tengok tu. Ada pulau. Itu bukan pulau. Ha? Itu sotong raksasa. Pusing Hana, pusing. Baik, Kapten. Macam mana ni, Kapten Omar? Kita perlukan bantuan. Wah, main apa ni? Mama, Papa. Ahar, Omar dan Hana tengah main lanun-lanun. Tengok kapal lanun ni, hebat. Apa kata kita buat rumah pokok? Rumah pokok? Rumah pokok bentuk kapal lanun. Wah! Ahoi! Omar nak ada teropong. Boleh tengok pulau. Boleh tengok bintang malam-malam. Hana nak bawa kapal. Baik, Kapten. Omar nak letak bendera besar. Hana pun. Hebatnya. Jom buat rumah pokok. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mama sayang Omar Hana selamanya. Papa sayang Omar Hana sentiasa. Allahumma fili zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sikit lagi. Siap. Hana, jom tunjuk kat Mama Papa. Baik, Kapten. Mama, Papa. Iya. Baik-baik lari tu. Aduh. Mama, Papa, tengok ni. Wah, cantik ni bendera. Rumah pokok pun dah nak siap. Yeay! Wah! Alamak! Rumah pokok! Hujan. Jom, masuk dalam. Oma nak main lanun-lanun kat rumah pokok. Hana pun. Kami sayang Omar Hana selamanya. Kami sayang Omar Hana sentiasa. Allahumma fili zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kapten Omar dan Hana sudah bersedia? Hebatnya rumah pokok. Terima kasih Mama Papa. Papa. Papa demam sikit je ni. Acium! Alhamdulillah. Ya Allah sayangi Mama Papa selamanya. Terima kasih sayang
Oma, Hana, pergilah main dulu. Tak nak. Kapten Oma dan Hana nak main dengan Mama Papa. Oma Hana tunggu Papa bangun. Nak main sama-sama. Papa. Omar, Hana, Papa dah sihat. Jom kita main. Yeay! Ya! Jangan risau. Kami Sedia membantu. Kapten Omar dan Hana sudah bersedia? Aha! Allahumma fili zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangilah kami semua selamanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raju! Kenapa Raju dekat sini? Ravin mana? Mak Ravin bawa Ravin pergi klinik. Jadi, Mama tolong jagakan Raju. Oh. Hai Raju. Mana puting getah Raju? Biar Oma cari. Hana, dengan baby kena lembut-lembut. Oh, okey. Dah jumpa. Alalala Raju, suka dapat puting. Oma Hana mainlah bersama Raju. Bila kongsi bersama, Semua gembira. Wah, saya suka berkongsi. KONGSI. Saya suka berkongsi. Berkongsi apa saja. Semua mainan Oma kongsi. Raju ketawa riang. Hana suka berkongsi. Semua jadi sayang. main elok-elok tau. Mama nak masak kejap. Okey, Mama. Raju, kotorlah. Bagi tahu Mama. Mama, Raju kan? Kejap ya, Hana. Mama tengah cari sayur ni. Raju. La 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 la. Alalala, sedihnya dia. Kenapa nangis ni? Puting getah Raju hilang. Kejap Oma cari. Cak. Alalala Raju, sukanya dia. Tengok apa tu? Tengok apa tu? Raju pandang Hana lah. Dia Hana. rasa pipi dia. Kan Mama dah cakap kena lembut-lembut. Alalala, jangan sedih-sedih. Nah, Mama. Alalala. Raju. Alala comelnya. Hana. Raju. Alalala Raju. Ish, ni bingo Hana. Kenapa ni? Raju ni, kikit bingo Hana. Habis kotor. Hana, kau sila. Nanti boleh cuci. Tapi Hana kongsi banyak dah. Kongsi buku, kongsi mainan.
Mama pun Hana kena kongsi. Semua tak sayang Hana. Hana, semua orang sayang Hana. Abang Omar sayang, Papa sayang, Mama pun sayang Hana. Hana sayang Mama tak? Sayang. Meh peluk Mama. Hana tak nak kongsi Mama. Hana nak Mama seorang je. Hana, bila kita berkongsi, rasa sayang tu makin bertambah. Semua jadi sayang. Marah Mama lagi tak? Tak. Dah, jom main. Tak comel lah nangis-nangis ni. Roar, roar. Raju pun nak kongsi. Kotorlah. Hana dah besar. Tak isap puting getah dah. Saya suka berkongsi. KONGSI. Saya suka berkongsi. Berkongsi apa saja. Hana berkongsi dengan Raju. Raju ketawa riang. Hana suka berkongsi. Semua makin sayang. Alhamdulillah. Alalala Raju. Sedaplah kentang bakar. Tomato pun sedap. Nak tambah lagi? Papa baru habiskan. Tomato pun dah habis. Alah, nak makan lagi. Jom tolong Papa tanam. Tanam? Tanam tomato dan kentang. Bila kita tanam pokok, InsyaAllah, kita akan dapat hasil. bolehlah kita makan. Wah, nak tolong? Jom. Papa bawa apa tu? Dalam ni ada anak pokok, tomato dan kentang. Kenapa anak pokok kentang nampak lain? Cara kentang tumbuh berbeza daripada tomato. Allah ciptakan banyak jenis tumbuhan untuk kita. Wah, hebatnya. Okey, siapa nak tanam dulu? Hana nak tanam tomato. Omar nak tanam kentang. Mari tanam. Siram air. Letak baja. Dah selesai. Hebatnya Allah cipta pelbagai tanaman. Kita kena jaga pokok elok-elok. Barulah pokok tumbuh dengan sihat. Bila tomato dah tumbuh? Lama lagi. Jom ambil gambar. Sebulan kemudian. Minum banyak-banyak pokok. Iya. Ups. Wah, bagus anak-anak Papa jaga tanaman. Kenapa Papa? Tengok tu. Ulat bulu. Siput pun ada. Kita kena buang ni. Nanti pokok kena makan. Jom. Okey. 2 bulan kemudian. Abang Omar, tengok ni. Wah, ada bunga lah. Lepas berbunga, buah akan mula tumbuh. Wah!
pokok kentang Abang Omar. Nanti bolehlah kita makan sama-sama. Omar, Hana. Jom siram pokok. Okey. Dah 3 bulan. Papa, kenapa kentang tak tumbuh lagi? Sabar ya. Allah ciptakan banyak jenis tumbuhan. Ada yang tumbuh cepat, ada yang tumbuh lambat. Okey, Omar jaga sampai dapat kentang. Ha, macam itulah anak papa. Wah, banyaknya tomato. Pandai Hana jaga pokok tomato. Papa, pokok Omar tak ada kentang pun. Ha? Omar jaga elok-elok. Tapi pokok kentang mati juga. Mati? Tengok ni, daun dah kuning. Itu tandanya kita dah boleh kutip kentang. Tapi tak ada kentang pun. Kentang tumbuh dalam tanah. Dalam tanah? Nak tengok kentang Omar? Ada satu je. Kejap ya. Wah, banyaknya. Jom kita kutip kentang lagi. Tarik pokok, Tarik pokok, goncang pokok, goncang pokok, kutip kentang. kutip kentang. Wah banyaknya. Wah, banyaknya. Hebatnya Allah cipta pelbagai tanaman. Wah, banyaknya. Alhamdulillah. Terima kasih Terima kasih kepada Allah kepada Allah atas rezeki atas rezeki yang diberi. yang diberi. Hebatnya Allah cipta pelbagai tanaman. Hebatnya Allah cipta pelbagai tanaman. Nyam, 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 nyam. Sedapnya. Alhamdulillah. Siapa pula ni? Ha? Waalaikumsalam. Hana, cepat, cepat. Kenapa? Masuk, bahaya. Kenapa ni? Ada penyakit berjangkit. Bahaya. Baru dapat berita. Perlu berjaga-jaga. Baru dapat berita. Kita dalam bahaya. Nak tengok ni. Apa dia? Ada kawan beri tadi. Bila dapat berita, kena bertindak segera. Tabayun, kena periksa dulu tabayun. Betul atau tipu, jangan sebar apa yang kita tak tahu. Buktikan dulu. Nenek, tabayun tu apa? Bila terima berita, kena periksa betul atau tidak. Itulah tabayun. Oh. Bila dapat berita, pastikannya benar. Bila dapat berita, jangan terus sebar. Betul lah. Mana tahu? Ini kawan beritahu. Bila dapat berita, jangan terus percaya.
dapat berita. Takkan nak duduk saja, kena kemas Baru bersih. macam tulah cucu atuk. Bila dapat berita, kena bertindak segera. Ish, atuk. Berita mengenai penyakit berjangkit yang viral di media sosial adalah palsu. Orang ramai yang menyebarkan berita palsu tersebut akan dikenakan tindakan. Tak tahu. Bila kita percaya pada fitnah, berita palsu yang akan tersebar, selidik siasat semua dahulu, insya-Allah hidup berkat selalu. Kena periksa dulu. Betul atau tipu. Jangan sebar apa yang kita tak tahu. Buktikan dulu. Alhamdulillah. Ya. Hana suka tangkap ikan. Kita boleh tangkap banyak ikan. Abang Omar. Cepat Hana, tarik. Tarik. Kenapa tak tidur lagi ni? Esok kan kita nak pergi berkemah tepi sungai? Ye, berkemah. Hana nak tangkap ikan. Omar nak bawa unggun api. Bila malam, boleh Cerita sambil menyanyi. Boleh tengok bintang-bintang. Boleh. Tapi Omar Hana kena tidur dulu. Alah, Omar nak main lagi. Hana pun. Pagi esok kita main lagi ya. Allah ciptakan waktu malam untuk kita berehat. Bila tidur di awal malam, bangun cergas dan sehat. Baca Bismikallahumma ahya wa amut. Tidur awal ya sayang. Selamat malam. Ya. Hana. Dah tidur ke? Tak sabarnya nak berkhemah. Abang Omar tahu. Jom Hana, kita kena berlatih tangkap ikan. Jom. Yeay, kemah dah siap. Lepas ni, kita tengok bintang pula. Okey. Omar, Hana, bangun. Kita nak pergi berkemah ni. Okey. Omar, Hana. Alhamdulillah, kita dah sampai. Jom tangkap ikan. Omar, Hana, mari lihat di sini. Banyak ikan warna-warni berenang sana sini. Ya. Tak dapat pun. Jom buat unggun api. Omar, Hana, mari buat unggun api. Kutip ranting-ranting kecil.
Okey. Kumpulkan di sini. Lah, Papa sorang-sorang je tadi. Oma, Hana, kenapa muram macam ni? Semalam kami tak sabar nak pergi berkhemah. Macam-macam kami buat. Sampai tak tidur malam. Tapi hari ni Kami tak dapat buat pun semua tu sebab penat. Oma Hana penat sebab tak tidur malam. Bila tak tidur malam, badan kita tak rehat. Tenaga pun habis. Sebab tu Oma Hana rasa penat. Jadi, untuk kembali cergas bertenaga, Allah ciptakan malam. Allah ciptakan waktu malam untuk kita berehat. Tidur di awal malam, bangun cergas dan sihat. Oma nak tidur awal lah. Hana pun barulah boleh bangun cergas bertenaga. kalau macam tu, jom masuk tidur. Mama, Papa, selamat pagi. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat atas Nabi Muhammad. Baca bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Dengan nama Allah saya hidup dan mati. Tak sabarnya nak pergi pantai. Alhamdulillah. Hana nak buat istana besar, nak berenang. Abang Umar nak makan aiskrim. Aiskrim? Sedapnya. Mama. Waalaikumsalam. Ya, Encik? Sekarang? Tapi... saya... Okey. Saya datang sekarang. Maaf semua. Papa kena pergi kerja sekarang. Kita keluar lain kali, ya? Mama nak pergi pantai. Omar, Hana, mari berkelah. Tapi Mama, kita di rumah. Berkelah dekat rumah pun best tau. Ya ke? Iya. Jom ikut Mama. Tada! Tapi Mama, Hana nak istana besar. Kita kan dah ada istana besar. Hai, saya Permaisuri Mama. Wah! Selamat datang ke istana saya. Oma pula. Oma pendekar. Pendekar Oma akan lindungi semua orang. Ya. Hana nak... Hana nak pergi pantai. Nak berenang. Hana, tengok ni. Ombak. Wah, nak berenang boleh? Boleh? Yeay! Kenapa, Hana? Hana nak berenang dalam air. Ni bukan air.
Hana tak ada air. Tapi Hana ada banyak benda lain. Cuba tengok sekeliling Hana ada apa. Mainan? Alhamdulillah, banyak mainan Hana. Ada kawan yang lebih susah. Tiada mainan seperti Hana. Tapi mereka tetap gembira bila syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Oh, ha'ala. Hana ada banyak mainan. Alhamdulillah. Mama ada kejutan. Nak tengok tak? Apa, Mama? Tada! Kolam! Mandi kolam, alhamdulillah. Main bersama, alhamdulillah. Kami gembira, alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah, alhamdulillah. Wah, gembira semua ya? Mestilah, sebab ada istana besar, dapat berenang. Alhamdulillah. Kalau dapat aiskrim, mesti lagi best. Abang Omar tunggu ya. Tada! Aiskrim untuk Abang Omar. Wah, terima kasih Hana. Nyam, 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 nyam. Sedapnya. Hihihi. Assalamualaikum. Papa dah balik. Papa! Wah, bekilah bakar rumah. Best kan, Papa? Lagi best kalau ada aiskrim ini. Aiskrim! Terima kasih, Papa. Okey, jom makan aiskrim sama-sama. Maaf semua. Papa dapat tiket ke Taman Tema. Yeay! Puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Mama okey tak? Panasnya, Mama. Mama okey je. Assalamualaikum. Papa dah balik. Omah Hana jaga Mama? Papa, Mama sakit. Kepala Mama pun panas. Papa ada belikan ubat. Bagus Omah Hana tolong jaga Mama. Macam Uwais Al-Qarni. Siapa? Uwais? Uwais Al-Qarni seorang anak yang taat pada ibunya. Uwais Al-Qarni sayang ibunya, buat semua yang ibu minta. Ibunya ingin tunaikan haji, ke pasar Uwais pergi, anak lembu dibeli. Uwais Al-Qarni, Contoh anak yang soleh. Omar dan Hana, Anak soleh-solehah. Kenapa beli anak lembu? pelik kan? Uwais Al-Qarni angkat anak lembunya, turun naik bukit pagi dan senja, mengangkat lembu setiap hari, mengangkat ibu tunaikan haji. Terima kasih Mama melahirkan. Terima kasih Mama jaga kami. Biarlah kami balas jasa Mama. Biarlah kami pula jaga Mama.
semua. Tapi Mama nak kena angkat baju. Bersihkan rumah. Mama rehatlah. Biar Oma Hana tolong Mama. Baiknya anak Mama. Jangan risaulah. Nanti saya tengokkan anak-anak kita. Omar dan Hana, sayangkan Mama. Jom sama-sama kita tolong Mama. Mama ingin angkat jemuran. Oma Hana pun angkat pakaian. Uwais Al-Qarni, Contoh anak yang soleh. Omar dan Hana. Anak soleh-soleha. Jom buat makanan untuk Mama nak. Jom. Omar dan Hana masak bersama Papa. Masakan istimewa untuk Mama. Jom kita buat air yang lazat. Mama berehat supaya sihat. Terima kasih Mama melahirkan. Terima kasih Mama jaga kami. Biarlah kami balas jasa Mama. Biarlah kami pula jaga Mama. Uwais Al-Qarni, Contoh anak yang soleh. Omar dan Hana. Anak soleh-soleha. Kita semua anak soleh-soleha. Kita semua anak soleh-soleha. Terima kasih semua. Alhamdulillah.